Okay guys, malam ni kita nak pergi menarik udang, jalan ke pantai. So kita cuba naik jentera ni lah, Land Rover Defender kita untuk naik ke pantai. Okay, sekarang ni kita nak menuju ke pantai hiburan. Kita nak pergi menarik udang di pantai hiburan. Okay, ketibaan tekong. Kasut awak ada kat dalam kereta dah bawa masuk. Masuk. Oh, kita baru sampai di spot yang pertama ni. Tak tahulah betul ke tak kat sini, tapi tengok sama ada dia orang betul-betul berhenti kat sini ke tak. Panggil ya? Ni ada alu anak tengah tu, pasal atas lagi. Atas sikit lagi. Okey. Okey, kita dah sampai dekat spot yang pertama. So tekong kata kita berhenti kat sini. Buat tunggu barang lah. Papang best. Papang best. Dua. Berapa lah nyanyi laku? Betul. Ha? Nyanyi laku tu. Tak, tu lampu camping. Oh, lampu camping sangkut kat ni kereta. Nanti tak nampak pula kereta apa ni. awak kena basuh dulu. Apa? Ground sheet. Okay, ni dia player-player handalan. Kita ni menempel je. Masa dengar Kita ikan Remora. Kita menempel je. Spot patutnya ni dekat belakang apa tahu nama dia? Kampung Aman Kampung Aman. Kampung Aman. Aman, damai, makmur, bahagia. Kat sini ada tempat udang. Jom. Tengok ni, pesta bai. Bila tiba musimnya hujan, musimnya udang, macam inilah kita malam-malam. Jadi setahun sekali je. Tahun sekali dia lepas daripada monsun apa tu? Monsun Timur Laut. Monsun Timur Laut. Lepas tu akan keadaan laut ni akan jadi tenang. Masa itulah udang datang. Biasa dalam bulan 3, bulan 4 macam tu lah. Kebiasaannya lah. Kalau kena bulan puasa lah. Ya. Tak lama pun, dalam seminggu 2 minggu je. Lepas tu sunyi balik. Mungkin udang tu pergi ke Thailand, Teluk Thailand ni. Gulf Thailand tu. Okey, kata-kata semangat sikit. Kata-kata semangat adalah semangat lah. Semangat lah. Kata-kata semangat lah di hari raya. Aduh, buju. Okey, Tekong. Ada. Kata-kata semangat sikit, Tekong. Tekong ni sebenarnya dah lunyai Tekong ni sebenarnya. Garis straight. Dia awak ya. Kawan datang ni, kawan bagai kutik je. Tapi ni dari jauh ni, tengok pusing. Petalin perdana datang ni. Enjoy. Video lah berapa. Tengok tu hal lain. Kau tu lain ke ni? Mau pen dia je. Lagi kan luar tu pasti. Belah mana tu? Amal-amal ni? Belah mana? Tarik korang, buka jadi macam ni. Ni pantai. Support seorang. Dekat-dekat je, bukan dekat lah. Mana jangan sampai dia kelendong sangat. Betul. Itu pun masa air dekat-dekat ni lah. Atau ambil tengok sekali. Dah rapat pergi ke. Yang ni dah naik ke darat je. Kalau 2 orang ni pergi seorang, terik yang ni. Yang mana kalau tak berani yang tengah ni, bagi yang tahu lah. Tapi buka atas ni biar tinggi tak apa. Yang ni pegang je, cari kalau
bawah tu pun cari lah. Sambil tu dia bergerak naik ni. Cari sampai dapat air tu. Jangan angkat. Terik dalam pasir gini je. Rapat ke pasir? Mana ni? Sampai dah air ada. Lihat angkat. Tarik gini je. Tak apa, dia masuk pasir. Jangan angkat. Angkat udang su lalu. Dia demo. Udang memang duk main kat tali tu sebenarnya. Udang akan tak duduk situ. Dia akan cari tempat lubang mana nak lepas. Kerana tu demo dia. Hari tu pegang di mulut. Baik gini. Ya. Ada gitu biasa. Tak apa lah kalau nak gini. Hari atas tu pegang. Macam ni bawah. kalau nak cangkung lah. Kalau nak gini ke gini lah. Oh, kalau gitu kan aku tengok aku lagi gini lah. pun gini lah. Tapi mesti macam ni. Jangan sekali angkat. Jangan sekali pun angkat. Kalau angkat Jangan sekali. Jangan sesekali. Jangan sesekali Masa duduk gini ni, tak. kalau Udang tak bukan macam rapat penat ke pukat. tak ada, biar je. Tunggu je. Tunggu je. Tunggu dulu. Tapi Udang- pastikan ni angkat Tunggu je. Udang bukan rapat pukat. Pasal apa? Udang duduk sini Akhir lagi. kaki ni akan berbalik sini. Habis balik habis udang habis ya. Kalau selongkok tu lah. Okey. Buat tengah kau ambil. Video lah. Lapu. Orang turun laut, lapu tutup belakang dulu. Okey. Okey. Itulah. Raba. Beres. Itu hari dah lah bawa masuk lighter dengan rokok. Tak ada. Berapa orang itu? Halo, teman. Baiklah aku. Apa pertama ni kau jumpa ni tak apa tapi tak kena mana lah. Jangan bagi dia orang tu. Layan. Ha tu. Jangan standby bawah. Kita dulu rajuk dia ni. Mana ada kamu? Lain. Ha. Lebih kurang kalau pergi ke rumah 40 km. Tak apa dah. Dalam 80 kaki kau tu betul-betul. Udah macam mana? Okey, sekarang ni kita tunggu Kita tunggu, memang tak nampak lah. Kita orang tak boleh nak buka lampu sebabnya nanti udang lari. Jadi sekarang ni kita tengah tunggu dia orang naik ke darat. Pakai kamera tak nampak lah. Kita tak boleh buka lampu. Okey. Dua ekor ke? Oh, atas. Oh, Je naik. Udah cahaya tu hilang dah mana ni? Kau orang lari ke belah mana dah lihat? Tahu takut belah mana ni tu. Lari dah tu. Pergi belah mana? Sama. Ayah saya tu Minang ada semua. Boleh kot. Tu udang besar. Dah kau. 3 ekor. Okey, ini dia hasil tarikan yang pertama. Balik. Okey dah. Kau dah ni dah. Ha? Dah. Ambil kau ikan lidah tu dia. Ya sini. Kekek tu ada. Kayu dia. Buang dia. Ha? Buang ada apa? Ini tu ramai ni apa? Sama je. Trik sana. Pasing ke? Pasang ha. Dah ya, tu je masuk dalam kicau. Ada sembilang tu. Jaga sembilang tu. Ada 9. Tu. Jaga sembilang. Nampak biar tadi. Tarik mana yang nampak je. Kat sebelah Tak ambil yang mana yang nampak je. Gitu. Satu-satu Ada bakus lagi ni. Mana nak ambil tu? Mana ni? Ada. Oh tu. Boleh berikan. Ikan Warna ikan. putih pun ada tadi. Banyak ikan kau ni. Balik is. Okey. saya. Nak lampu. Ada nak buang ikan. Tak lampu tu flight ni. Mana? Ha? Dah ada dah. Duduk yang. Oh, laju lah. Sudah. Tak banyak pun. Oh ni. Ha? Oh tu jaga tu sembilang. Tu takut. Saya kena dah dulu. Jangan. Oh besar. Mana besar? Selanging. Senangin. Aku dah. Tengok dia ambil dulu. Lidah ni. Lidah nak baku-baku.
Lagi 9 tangan. Woi, patutlah apa sekolah cakap Biar nak kau betul. Saya ingat tu sampai mati tu. Pernah kena dah sekali. Apa dia? 9 dulu. Ni dulu. Lagi aku. Salah. Dia punya sengat dia jenis udah mantap. Ya. Oh, kena tu. Naik tu kepala tu. Kebul ha. Banyak kebul. Ini ikan ni tak ada bekas ni letak lah. Ha? Oh tak payah ikan Ikan tak ni. gotik dah. Ikan kelama letak betik? Kalau rajin nak siang, Kalau nak ambil Mimi pun ni Kalau nak ambil wifi. dia ambil. Lepas tu lama tu Ini ada yang ambil besar-besar ada pun kat lalah terik tu baru ambil. Kalau dah busuk dulu ikan. ikan kelama dia tak ada. Cik ni. Inilah yang dicari-cari ni. Kena kuis cari udang. Bila Kak Noh ni selagi kat lepas sini saya tutup dia tak dia tak senang duduk. telefon je. Dia yang ajak ni sebenarnya beria. Oh ya ke? Patutlah tak sampai lagi dia. Mana je? Dah kejap baru sampai. Baru sampai. Banyak anak tu. Ni hasil tarikan yang kedua. Ni ikan yang nak bawa balik sana udang, sana bekas udang. Sementara tu tukang membersih pukat. Betul. Bagilah sikit-sikit. Orang kuat kita. Ni Yi. Buat dah tak? Buat dah sini tak? Oh, dah buat ikan belum ni? Ikan juga buang. Okey, kita bergerak guys. Malam ni apa orang? Benar. Kau ramai. Naik pagi lagi. Oh tu bercahaya tu, motor semua tu datang, ramainya. Ramainya orang. Saya tajam. Dia capuk ni ke? Capuk aja ni. Ni petang. Yang buat. Banyak udang saja. Tak ada ikan. Udang kamu nak naik. Cahaya ni. Ni cahaya yang banyak ni. Hai. Sampai minum air ya. Dia. Gelam. Masuk lubang hidung. Dah. Bedi. Okey. Kumpul udang tu. Apa dia? Kita tengok belakang. Ikan yang keempat. Besar tu.
Ui, banyak udang. Tiger. Bakok tu tam. Okey, cakap aku punya ni. Oh, besar. Ni cakap ni. Amuk. Apa yang tu bilang? Ada tinggal ambil. Tu ada. Ikan. Memang aku kokok dulu. Nasi apa Ikan timah. Udah. Terlepas. Wah, besar ya ni. Banyak lagi tak pakai suci ni. Bagi dia orang ni. banyak. Oh. Mana? Bukan. Tamuk. Putih damo. Tambok. Tamok. Oh. Kalau tak ada bekas buat ni. Kalau ni bagi buat ni. Kamu kutip sini. Itu ni. Saya jatuh. Tu ada bawah ni lagi. Ni yang jatuh dia ni. Ambil jatuh ni dulu. Tembak ni. Ya. Jangan jatuh. Ngomong apa ni? Oh. Saya budak baru belajar. Ya, pasal kita kocong kan. Jadi kocong ni kendu tu. Udang tak kata aku tak ada. Dia banyak macam ni je. Banyak. Mata pinggang. Kalau udah saya ekor. Ya, sikit numbuk sekor. Nak ia mak-mak. Ni gang ni baru sampai. Tu lah dia baru sampai. Dia orang bawa cari kayu ni. Tu lah sebelum dia turun tu kita ni turun dulu. Tapak kita ni. Tak apa lagi buka. Ikan bos. Ada kayu ke? Ni. Dah banyak ni. Wah, beli seekor lagi. Sakit lagi. Oh. You bodoh dah. Balik. Tak payah. Kau tak boleh cabut ikan tu dah lagi. Kalau apa-apa boleh gantung kat ni. Jangan cabut ikan di sini. Tuang. Dia nak cabut tu, tak apa ambil. Tak boleh ambil. Kayu di situ. Kat dia tu. Daus. Kau berani dah tahu. Kecil bayi tu. Bela. Udang buang kali ni. Tahu tu udang buang kali tu. Takut je pasal. Babi. Ya. Babi. Sabar. Oh, ya betul. Tak tenggelam pun. Tahu betul. Ya, hak mula ni biar sejuk aku tu. Siapa yang segar tak apa. Sapok dia segar lagi. Tak pakai api. Ini yang pukul 10 nak sampai pukul 3 ke 4 pagi. Mana pukul lagi. Pakai api lagi. Pukul aku. Selesai. Kenapa? Kayu. Kawan dong. Pukul dia. Kawan tu mahal. 70-80 sekilo. Tok, dia makan kawan apa? Tidur lah. Okey, sambil dia orang masih lagi tarik udang untuk trik yang terakhir lah kot. Bekal dah penuh dah ni. Tapi kalau ikut rasa nak tarik lagi tu. Itu perasaan tadi yang terakhir tadi banyak semua udang. Ya. Yang lagi ke? Tak ada. Berarti ramai ni. Ramai. Dah bajet tu. Tepuk 2 kali ni. 2 kali. Cepat letak. Habis satu dah. Buat besin ni ya? Biasa dia boleh kot. Tak besin ni ya? Biasa dia boleh kan. Oh, sambil-sambil tu kita cuci dulu udang, nak masak Maggi ni. Pakai lampu tu, ya ni? Bagi ni. Sekali ingat. Dah semua. Seterusnya rebus lah kalau tak muat. Confirm tak muat tu, buat banyak ni. Halal lah. Apa yang ada lah. Sikit halal lah. Okay, akan jadi Maggi goreng ni. Ya. Bukan Maggi kari.
Udang Maggi kan, bukannya Maggi udang. Tapi sedap yang ni juga sebenarnya. Ya, Maggi dulu. Udang Maggi. Oh, boleh lah. Tapi kalau yang ni, dia kembang kan tu? Dia tak nak makan. Kembang sangat. Ni dia. Ni. Kalau Razik tak mari, tak bawa lah yang lain. Ha? Taklah. Mungkin tak masak lah kot kan ni. Saya punya kaki lah tadi. Sebab ha? Aku rasa kau dah 100 kali kan kau cakap kau nak tidur. Tak tidur-tidur. Kononnya penat lah, itulah, inilah. Time makan je kan. Kira udang lah. Apa? Kalau pasal udang ni kau tengok ni. Aduh, susah pasal udang tu. Kau pergi legit je? Yang udang. Tak tapis tu. Ada patik sampah, ada satu patik sampah situ. 1, 2. Dia tangan mu tu tengok. Borak apa? Oh. Dekat dah. Tumpah. Kotor lah. Tak apa, tak dulu. Masuk lagi. Keluar dah air. Banyak sangat air. Macam ni tu. Banyak ni. Ramai sejuk molek ni. Masa nak balik tu. Akak ni dulu tak lah. Buang tu boleh Buang sikit air. buang air, buang dah tu. Kalau dia duduk atas ni tak apa, penuh dia lepas atas ni je. Ni lepas satu baru. Jangan. Tunggu. Yang datang 2 orang macam mana? Kalau ramai tu. Ya, abang nak ikut abang. Abang punya abang lah. Ini tempat no. Itu mana? Siapa? Bukan yang dua tiba dia. Bukan. Dia pakai sini. Izwan. Siapa? Izwan. Siapa Wan? Izwan. Kenapa kau tahu di sini? Izwan mana ni? Kan ada lepas dia buat di sini. Adik ipar. Mana pergi tadi lah? Oh, jangan Ali ambil lapan ni. Macam mana dengan udang tu banyak. Dia bila air timpas Bermasalah dia. Bila air timpas dia boleh ambil. Bila air timpas mana air kering. Panggil. Air Mana? Ya, sana ya. Alamak, ni dalam air lagi. Ya. Belum lagi? 4 kali lagi. Ha? Masih banyak lagi udang. Payah aku dah tak tahu apa nak konsisten dah. Cuma bateri semua dah nak habis. Ada tak? Malap dah, lampu dah malap. Ada tak? Ada lampu dah ada. Tu dia. Susah buntal. Duduk ni. Tu ikan apa? Buntal. Buntal. Alah. Ha, Buntal. buntal pun buntal lah. Susah. Okey guys, ini dia hasil terakhir. Tong biru penuh 30 liter. Tong putih penuh 10 liter. 10 liter lebih kurang. Ni melimpah keluar. Okey, alhamdulillah. Ni dia player-player. Player-player. Player-player kita. Ni yang paling function sekali lah tu. Kalau itu tadi lah, kalau betul nak cari PTN tu lah. Okey, semua dah selesai naik daripada menarik udang. Inilah player-player. Hebat player-player ni. Ke dalam ni? Dalam kereta? Ambil ke mana? Warna biru. ulang lah. Buka air. Oh dia. Anggaran Plastik aku tinggal dah kereta talik. Habis ni.
Kasih tu. Anggaran tekong berapa kilo ni? 3 tinggal dia. 200 kilo. 200 kilo tekong. 10 adalah 60. Berat pidaus. 60 kilo. 60 eh? Ha? 60. 60 kilo. 60 lebih. 70. Pada penimbang ke? Jangan 2 hari. Air mana? Kita macam ni je. Bagi tangan air. Tu tak bawa pula apa penimbang black dia. Tak ada memang ada. Mana bodi tu? Bodi tu Ni makan gap banyak-banyak. Aku ada betul.